ada di Taman Sri Muda, Shah Alam. Sana itu kedai-kedai. Taman Sri Muda. Ke ni rumah yang banjir hari tu? Mendung. Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali. Sekarang ni kita ada di Taman Sri Muda, Shah Alam, Seksyen 25. Duduk dalam kereta je. Ini Pangsapuri apa nama dia? Oh, ni time lambat lagi nak buka puasa. Kita jalan ke Shah Alam kejap. Tu. Ujung sana itu yang nampak tu. Sana tu Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Muda. Ni restoran di corner ni tak buka lagi. Ujung minggu semua duduk kat rumah. Dah dah 10 akhir Ramadan. Tadi kita dah pusing-pusing cari alamat, ikutkan Google. Dia bagi masuk dekat taman ni, Pangsapuri ni. Sepatutnya area kedai. Sana itu kedai-kedai. Meriah dah Sri Muda ni. Masa dulu duduk kat Sri Muda ni tahun bila ya? Awal tahun 2000 dulu. Tak meriah macam ni. Ni meriah. Ni Pangsapuri. Banyak aktiviti. Ya, kita tengok keputusan apa sebab ada sikit urusan kat sini. Kita pusing lagi Ni Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Sri Muda tadi katanya. Ini Taman Sri Muda. Sri Muda. Masuk sama tak kira. Muat-muat je kereta. Ni padang dia. Cantik juga. Cantik rumputnya tu kemas. Mesti UiT. Banyak ni bas dah tak ini ya. Bas dah ni pos Malaysia punya. Bas parking. UiTM semua. Oh
tempat repair. Repair bengkel bas. Petrol, stesen minyak. Ya, tadi urusan dah siap. Urusan tu dah siap, sekejap je. Yang buat lama tu mencari alamatnya. Alamat tu tempat di atas kedai macam mana? Patutlah cakap nak appointment dia tak ada orang. Dia dah senang ni, tak payah nak kalau tiga-tiga ke benda nak naik atas ni. Bangunan dulu tak ada bangunan apa-apa di sini. Kira sunyi lah. Sudah siap, kita pun balik sebab belum sembahyang. Bas. Ini BSP. Lama dah BSP ni. Jalan lagi tinggi dia ke perumahan sana. Jalan dia tinggi Rumah banget. awak. Air melimpah. Dia tu longkang dia pun penuh dengan macam lumpur, sampah apa gitu. Tu yang tak boleh nak tampung air lah kalau dah Ni hujan. lembah sini, lembah. Ramai lagi banyak rumah orang ni. Banyak. Tapi banyak-banyak nak dijual badan semua. Dah buat rendah. Banjir dulu sampai Sariah macam tu. tu. Ni apa je Intan.